Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Masya-Allah Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Kita sekarang ni dah sampai dalam bulan Zulhijjah. Dia punya opening tadi macam ustaz-ustaz. Bulan Zulhijjah ni merupakan antara bulan yang paling istimewa dalam kalender hijrah merupakan bulan yang ke-12. Yes, akhir bulan, Islam, akhir tahun. Akhir tahun, bulan ke-12. Dan dalam bulan ini juga merupakan antara bulan-bulan haram, 4 bulan haram. Yang mulia. Yang mulia 4 bulan haram, yes. Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dan terdapat di dalamnya ibadah-ibadah agung. Yes, betul. Haji, betul. Hari Arafah. Betul. Kita juga kurban. Dan juga Aidil Adha pastinya. Yes, betul. Aidil Adha. Jadi kita ni nak bicara-bicara intipati mengenai bulan Zulhijjah ini. Yes. Jadi yang terbaik yang mukadimah. Ya, betul. Kalau Ustaz boleh terangkan sedikit, Ustaz, serba sedikit, macam mana kita nak tahu kelebihan dan juga erti Zulhijjah ni dan sejarah yang mungkin ramai tak tahu. Dia pertama-tama sekali dalam surah At-Taubah Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang bermaksud sungguhnya terdapat di sisi Allah 12 bulan. Allah ciptakan 12 bulan pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Hari Allah ciptakan langit dan bumi. Hari itu juga Allah ciptakan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ni ada 4 bulan yang namakan bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah cara hidup agama yang lurus. Dan Allah pesan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalimi dalam bulan-bulan ini akan diri kamu sendiri. Ya, bermakna jangan buat dosa lah. Jangan buat dosa besar, jangan syirik pada Allah, jangan buat dosa besar dan sebagainya. Dosa kecil pun elakkan. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya asalnya 4 bulan haram kita lah Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. So Rajab dia tersendiri. Tapi Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram berturut-turut. Okay? And then dalam bulan 4 bulan ni kita tengok memang tradisi orang-orang Arab bila sampai 4 bulan ni mereka akan adakan gencatan senjata. Because kalau macam dulu orang Arab ni, Arab Badui ni diorang akan berperang anytime. Dia lawan dia territory issue macam-macam lah. Jadi bila masuk 4 bulan diorang stop. Ini ada ceasefire. Bermakna ini kita panggil apa? Tradisi Arab sebelum Islam lagi. Tapi ada juga ulama mengatakan sebenarnya ini adalah saki baki daripada ajaran agama Al-Hanif. Yang dibawa Nabi Allah Ibrahim AS, orang Arab pegang sampai zaman Islam datang, Islam iktiraf dalam Quran dengan ayat saya baca tadi. Jadi 4 bulan tak boleh perang lah, dan jangan menerima diri sendiri kan. So bulan Zulhijjah ni bulan mulia pasal Allah pilih bulan tersebut ialah untuk buat haji. Dan sebenarnya orang-orang Arab sebelum Islam pun dah lama bikin. Daripada zaman Nabi Ibrahim AS, lepas tu diorang zaman Arab Jahiliyah, maknanya diorang ni ada civilization contohnya, tapi pada waktu itu mereka dah lari daripada asal. Nanti saya ceritakan okey, ada yang tawaf telanjang dan sebagainya lah, dengan syirik dan sebagainya lah. Jadi itu maknanya yang berlaku, kemudian datang Nabi Muhammad SAW betulkan balik. Jadi memang bab haji memang bulan Zulhijjah, tak ada bulan lain. Bab puasa bulan Ramadan. Itu maksudnya lah. Dan jadi nak kata nama Zulhijjah tu ialah Zul, saya katakan lah, yang memiliki, yang mempunyai, Al-Hijjah ni something yang prime lah. Something premium, which is haji lah. Itu maknanya. Okey, jadi banyak ceritanya pasal bulan Zulhijjah. Peristiwa-peristiwa yang berlaku. Banyak. Ada peristiwa. Memang kita tengok Nabi SAW buat haji, dan haji saya kata bulan Zulhijjah. Okey, dan dalam hidup Nabi SAW, Nabi hanya buat 1 kali haji. 4 kali umrah. Okey, 4 umrah, pertama 6 hijrah. Okey, kemudian tak dapat masuk first time tu sebab orang Islam dah kuat masa itu. Ni panjanglah bab Hudaibiyah.
Saya ringkaskan. Jadi pendekkan cerita, berlaku Treaty of Hudaybiyah. Apa tu perjanjian Hudaybiyah? Nabi SAW setuju. Sahabat-sahabat mula-mulanya berat. Kemudian tahun depan baru boleh masuk 7 Hijrah, bulan Zulqa'dah Nabi keluar, Nabi Zulhijjah agak buat. Kemudian tahun 8 Hijrah, lepas Nabi SAW selesai Fathu Makkah, menakluki kota suci Makkah, Nabi SAW menghadapi golongan Hawazin dan juga dan juga golongan daripada Taif, Bani Saqif. Mereka nak berperang, Nabi cuba pujuk tapi akhirnya berperang juga di Hunain, berdekatan dengan Jarra'na, tempat kita ambil miqat umrah itu. Lepas habis perang tu, Nabi tunggu sekejap, kasih distribute all the booties, Nabi ambil miqat dan Nabi buat umrah kali ketiga setelah 8 Hijrah. Dan seterusnya yang last one ialah bila Nabi buat haji 10 Hijrah, Nabi buat umrah sekali. So itulah sejarah 4 kali umrah Nabi SAW dan 1 kali haji Nabi SAW. 8 Hijriah, orang Islam Rasulullah dah conquer Mekah. Nabi SAW dah maknanya sudah robohkan berhala-berhala sekeliling Kaabah, dalam Kaabah 365 berhala. Dengan mukjizat Nabi tunjuk jatuh berhala tu kan. Bilal bin Rabah dah naik atas Kaabah, melaungkan azan. Jadi Bilal orang pertama yang melaungkan azan di Madinah dan di Mekah. Ada yang kata di Palestin pun, wallahu alam. Tapi yang penting Mekah, Madinah memang ada. Tapi maknanya dan juga Nabi SAW dah smite dalam Kaabah pun. Ikut riwayat yang kuat. Dah conquer. Dan tapi Nabi SAW ni ada satu pemikiran yang kita kena belajar sebagai umat Islam. Contoh, saya bagi 2 contoh. Bila Nabi SAW dah conquer Mekah ni, ada satu riwayat daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Itu sahih. Nabi SAW beritahu kepada Aisyah, mana bila mereka berjalan pada waktu malam tu dekat Mekah tu, Nabi cerita dengan Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, kalau tak pasal orang Mekah ni baru sangat masuk Islam, peluk Islam, bila diorang masuk Islam pun diorang macam berat. At the first place, diorang nak masuk Islam belum berat, diorang dah biasa dengan berhala. Jadi kalau tak kerana mereka punya iman masih lemah dan diorang baru masuk Islam, kalau tak pasal ni, nescaya aku akan robohkan Kaabah ni, aku akan bangunkan balik exactly. Orang Arab kata bidhab. Exactly macam siapa? Macam Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS buat Kaabah tu. Itu dia tak berapa tinggi, dia lebih panjang, tutup Hijr Ismail tu, pintu ada 2. Asal lah. Asal. Pintu depan, pintu belakang. Dan dia jejak bumi. Dia bukan kena naik tangga, tidak. Tapi mereka ni baru masuk Islam. Dia Nabi tak nak buat. Kalau Nabi SAW buat, takut jadi fitnah. Orang kata cakap Muhammad dah conquer Mekah, Muhammad robohkan Kaabah, jadi lain. Nampak? Itu sikap. Hikmah di sebaliknya. Yes, bijak Nabi SAW. Tusan yang dibuat tu. Dan saya katakan kenapa Nabi tak beritahu 9 Hijrah, sebab Mekah belum fully bersih daripada kesyirikan. Maknanya masih lagi ada orang Arab yang belum Islam datang masuk Mekah, tawaf ikut cara haji mereka dan tawaf dengan cara telanjang. Masih ada. Dan pada waktu malam perempuan pun ada yang tawaf secara berpakaian sangat minimum saja. Itu. Jadi kita tengok, kan Nabi SAW, Nabi boleh terus stop semua halau. Yang bukan Islam tak boleh masuk. Tak boleh buat gini, tak boleh buat gini. Tapi Nabi SAW tak buat. Slow and steady. So, gradual. Gradual. 8 Hijrah dapat. 9 Hijrah, bulan Zulhijjah Nabi hantar delegasi. Maknanya berapa lama tu? Dekat setahun. Pasal 8 ni conquer Mekah 8 Hijrah bulan Ramadan. Di situ kalau lebih lepas tu bulan Syawal berlaku perang Hunain, kan? Maknanya by Ramadan akhir tu kita dah conquer dah. Tapi Nabi tahun 9 Hijrah bulan Zulhijjah, setahun lebih, Nabi baru hantar delegasi. Dan baru hantar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi maknanya dalam masa tu memang banyak orang Arab masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Itulah orang akan masuk Islam berbondong-bondong, datang grup ni datang masuk Islam buat, tapi belum semua lagi. Ada lagi yang masih tak nak masuk Islam, tapi dia masuk Mekah walaupun Islam dah conquer tempat orang Islam, tapi mereka masih datang buat tawaf cara mereka. Telanjang lah. Itu pasal mereka berpegang kita buat maksiat dengan pakaian kita. So pakaian kita tak layak untuk kita pakai waktu tawaf. Itu pikiran dia orang lah. Jadi apa yang berlaku? Nabi hantar delegasi, Sayyidina Abu Bakar buat dulu pasal menuju perintah Allah.
dan Nabi hantar Sayyidina Ali ke Allah untuk bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quran bersurah Taubah. Nabi SAW pilih Sayyidina Ali. Sebab dia adalah sepupu Nabi SAW, menantu Nabi SAW dan orang yang paling banyak ilmu dalam segi-segi yang lain lah. Berapa segi lah. Dia orang paling banyak ilmu dan orang yang berani. Jadi antara ayat ini kata, maksudnya tu Allah tak ada kena-mengena. Bara'atu minallah wa rasulih. Maknanya surah Taubah ni, dia satu-satu surah dalam Quran yang tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita ada 114 surah dalam Quran. 114 Bismillah dalam Quran. 113 awal surah, satu dalam pertengahan surah. Surah An-Naml. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Satu tengah surah. Yang lain semua awal surah. Tapi awal surah Taubah dia tak ada Bismillah. Kenapa? Very good question. Pertama sekali ada ulama kata dia surah Anfal sebelum tu dengan surah Taubah satu surah yang sama. Tak apa. Jadi ada ulama kata 113 surah dalam Quran. Majority kata 114. Tapi kenapa? Kerana dalam awal surah Taubah tu dia menunjukkan Allah tak ada kena-mengena perjanjian orang musyrikin. Dan Allah Ta'ala suruh kita melawan mereka sebagai contoh. Jadi tak kena dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu antara ulama punya pandangan. Tapi Nabi tak sebut. Ya. Islam sangat adil. Berapa lama? Bukan terus conquer terus haramkan, tidak. Nabi bagi masa lama. Hampir setahun lebih kan. Lepas tu 4 bulan lagi maknanya. Setahun lebih lepas tu. Kan? Dan kemudian jangan Allah kata ni waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Ini satu bab yang dia jaga. Waqtulu maknanya bunuh ataupun bukan makna bunuh, dekat sini maknanya perangi mereka. Macam kita tengok bila Nabi SAW ada conquer kota suci Mekah, ada kaum Hawazin, kaum Bani Saqif masih nak lawan. Nabi SAW pujuk, jangan gaduh. Just terima, bayar tax, kita tak kacau korang pun. Aman-aman, tak boleh gaduh. Mereka mati-mati nak perang. Jadi macam ada lagi golongan yang nak perang, yang tak nak berdamai. Allah kata waqtuluhum, perangi mereka. Haitsu wajadtumuhum. Haitsu dekat sini maknanya, kalau dalam istilah bahasa Arab, siapa yang belajar bahasa Arab, belajar nahwu, haitsu zarfu zaman wa zarfu makan. Maknanya, maksudnya perangi mereka bila-bila masa kamu dapati mereka, dan perangi mereka di mana saja kamu dapati mereka. Itu maknanya kita nak berdamai, kalau mereka masih tak nak berdamai, okey. Kita nak berdamai kan? Itu maknanya begitu. Sebab kita nak keamanan untuk semua. Jangan satu dua bikin kacau dan masalah je lah. Jadi semua orang menjadi masalah. Jadi kita kena tegas lah. Tapi dah bagi peluang. Dan tapi Allah juga sebut. Jadi tak ada ruang orang nak kata Islam ni kasar ke ganas ke. Allah sebut. Lepas tu Sayyidina Ali kalau Allah sampaikan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Jika terdapat seorang daripada orang musyrikin istajaraka, minta perlindungan, seek protection, seek refuge, okay, from you all, give him protection, protect him. Orang musyrikin minta perlindungan, bagi. Jangan bunuh dia, jangan apa-apa, jangan jentik dia pun, bagi perlindungan. Itu Islam. Jadi itu Sayyidina Ali diamanahkan oleh Nabi SAW, sampaikan amanat ni. Malah lepas ni tak boleh lagi, kena keluar. Dah time enough, dah lama dah kasih can. Lepas ni dah tak ada syirik lagi, dah tak ada khurafat lagi. Nak datang buat haji mesti orang Islam dan buat cara ritual Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Itu cerita dia. Dan after that, barulah tahun depan Nabi SAW datang. 24 Zulqaidah Nabi SAW keluar daripada Madinah pergi ke Bir Ali, tempat miqat. Ya, Nabi SAW tidur di situ, bermalam di situ, mandi di situ, ambil miqat di situ. Pakai ihram, niat. Semua ulama khilaf. Ulama-ulama ada kata, Imam Syafi'i dan Ashabul Syafi'i kata Nabi buat haji ifrad dulu. Sampai kat Mekah baru niat Nabi gabungkan dengan umrah. Tapi major tu ulama kata Nabi gabungkan haji dengan umrah sejak daripada Zulhulayfah, sejak daripada Bir Ali. Bisa berlaku lah, dan kemudian pergi macam-macam ujian ada, dan sampai ke Mekah 4 Zulhijjah, dan Nabi 8 Zulhijjah Nabi SAW bermalam di Mina, hari Tarwiyah kita panggil. Tarwiyah tu maknanya siapkan air.
Sebab dulu tak ada air kat sana kan. Jadi preparation sebelum orang sebelum datang ramai-ramai. betul. Dan Nabi SAW sembahyang Zuhur 2 rakaat qasar tak jamak. Asar 2 rakaat qasar tak jamak. Maghrib 3 rakaat macam biasa. Isyak 2 rakaat qasar tak jamak. That's why kalau kita tengok ni sikit buat fikir, mazhab Hanafi ni, diorang kalau belayar mana-mana, diorang qasar, diorang tak jamak. Tuan tersebut je lah. Okey. Jadi lepas tu subuh, lepas subuh sembahyang 2 rakaat qasar, Nabi berangkat daripada Mina tu 8 Zulhijjah kat situ. 9 Zulhijjah pagi tu, lepas subuh Nabi SAW bergerak pergi ke Arafah. Nabi berada slightly luar Arafah yang sekarang Masjid Namirah. Kalau biasa setiap pergi umrah nampak masjid besar kan. Setahun sekali pakai. Itu tempat yang Nabi SAW berkhemah pada waktu pagi. Jadi dia nak masuk waktu zuhur, Nabi bergerak pergi ke mana? Pergi ke kawasan dekat dengan Jabal Rahmah. Bukan Jabal Rahmah. Dekat Jabal Rahmah. Dan Nabi SAW tidak wukuf di atas Jabal Rahmah, tidak. Tak. Dekat bawah situ. Banyak orang silap. Jabal Rahmah tempat orang kata cari jodoh. Ini semua khurafat lah. Nak ada orang tulis nama. Mungkin kan kalau anda orang perempuan ke apa, datang sana tulis nama Muhammad Suhaimi, Muhammad Fauzi ke. Dapat jodoh Ustaz. Dapat jodoh tapi tak jadi pun kan. Mungkin tu Hasan Saleh, Khairul Fahmi kan. Khairul Fahmi kan. Kita mana tahu kan. Tapi tak ada. Wukuf di Arafah lah ya. Yes. Dan di situ Nabi SAW sampaikan khutbah. Nabi SAW dapat wahyu surah Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ini antara ayat akhir, bukan ayat terakhir. Banyak orang silap. Orang kata ini ayat terakhir. Bukan. Dia antara ayat terakhir. Ayat terakhir lah dalam surah Baqarah. Lepas ayat riba itu satu ayat. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu kurang lebih seminggu sebelum Nabi SAW wafat. Last turun ayat itu habis. Tak ada wahyu lagi turun. Kemudian tak lama Nabi Muhammad SAW ke Rafiqil A'la lah. Wafat. Jadi bila ayat pasal Ma'idah itu turun dalam bulan Zulhijjah, Nabi sebut ini semua Arafah, ini tempat wukuf umat aku. Dan bila ayat itu turun dekat situ, dekat barang Arafah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis. Semua orang happy tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis. Kenapa? Dia orang yang dekat dengan Nabi SAW. Dia tahu isi hati Nabi SAW. Dia tahu apa sebenarnya di sebalik apa yang orang tak nampak, yang tersirat. Iaitu menunjukkan apa nangis. Sayyidina Abu Bakar mengatakan itu menunjukkan akhir Nabi SAW punya ajar dah nak sampai. Itu dia nangis. Betul. Bersama 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Lepas tu Nabi balik kan. Habis semua Nabi balik, Nabi SAW Muharram Safar di Madinah. Nabi pergi ziarah Baqi' bulan akhir bulan Safar, Nabi jatuh sakit. 12 Rabiul Awal Nabi SAW wafat. Maknanya 2 bulan lebih je, tak sampai 3 bulan pun. Kan? Dan bila Nabi SAW wafat, Nabi wafat sama date 12 Rabiul Awal. Jadi cuma bezanya Nabi SAW lahir 12 Rabiul Awal subuh, Nabi wafat duha. Jadi berapa lama Nabi SAW hidup kat dunia ni? Kita sebagai umat kena tahu lah. Orang kata 63 tahun, betul. Tapi belum tepat lagi. 63 tahun 4 hari. 63 tahun 4 hari. Itu yang disebut oleh ulama lah, kebanyakan mereka setuju. Jadi bila Nabi SAW berada dekat bumi Arafah tu, Nabi SAW sampaikan khutbah, ingatkan, haramkan riba, berbaik-baik umat Islam dan sebagainya. Khutbah terakhir yang Nabi SAW berwasiat pada orang perempuan, jaga perempuan baik-baik, jangan nyanyikan mereka kan. Dan kemudian Nabi SAW lepas maghrib tu, Nabi berangkat pergi Muzdalifah. Nabi solat maghrib, isyak qasar, isyak jamak takhir di Muzdalifah. Di Arafah zuhur asar qasar dan Nabi buat jamak takdim. Lepas khutbah Nabi sembahyang dan sebagainya. Setelah Nabi sembahyang Nabi khutbah dan sebagainya, itulah yang berlaku lah. Jadi bermakna that's why ada orang tanya, macam mana Nabi qasar dekat Arafah? Nabi bukan musafir lagi. Jawapannya itu qasar kena manasik, bukan kena safar. Dia lepas tu Nabi berada dekat bumi Muzdalifah. Nabi SAW bermalam di situ, Nabi berehat, tidur, subuh Nabi bangun lah, of course. Lepas subuh tu Nabi SAW bergerak sikit pergi ke satu tempat namanya Bukit Qudzah. Itulah Masy'aril Haram sebenarnya. Bukit Qudzah, Nabi berdoa di situ, sangat panjang. Hampir nak matahari terbit, Nabi SAW bergerak pergi ke Mina. That's why dalam bab ni, Muzdalifah ni, ulama' berbeza pandangan. Mazhab Hanafi kata, you don't have to come early pun tak apa.
Ya. Tapi subuh kat situ. Sudah Kalau kita mazhab kira- Maliki kata tak payah. Sekejap je duduk, turun sekejap, 10 minit, 15 minit, boleh jalan pergi. Kalau mazhab Syafi'i pula dengan mazhab Hanbali sama. Iaitu duduk situ sampai subuh lebih baik. Tapi separuh malam dah boleh keluar. Because isteri Nabi SAW, Saudah binti Zam'a, isteri kedua Nabi SAW. Wanita kedua yang Nabi SAW nikahi, beliau minta izin Nabi SAW sebab dia 5 tahun lebih tua daripada Nabi SAW. Dia agak dah, dia tinggi besar orangnya. Semua isteri Nabi cantik lah. Ibu kita cantik lah. Tapi dia agak pergerakan, dia kata saya ni berkaitan lambat sikit. Dia minta izin keluar awal boleh tak? Tengah malam. Nabi SAW izinkan. Dia kata dia very flexible. Nabi izinkan. Dan dia pergi Mina dulu. Dia pergi Aminah, lontar Jamrah Aqabah dulu. That's why banyak orang kita setengah malam cabut. Ada dalil. Jadi besoknya lepas subuh dah nak subuh tu, dah nak terbit matahari tu, belum terbit daripada Bukit Quzah tu, Nabi terus pergi Mina. Jadi maknanya Nabi lepas subuh Nabi pergi Bukit Quzah doa, itu yang Masy'aril Haram tu. Lepas doa hampir-hampir dah macam kuning-kuning nak dekat matahari terbit baru Nabi keluar. Belum matahari terbit lagi. Nabi keluar pergi ke Mina. Nabi SAW lontar Jamrah Aqabah 7. Nabi SAW sembelih unta. 63 ekor Nabi sembelih. Jadi Nabi stop, Nabi panggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk sambung. Di situ ulama kata simbol 63 ekor unta tu maknanya umur Nabi SAW setakat 63 tahun. Ini cerita sikitlah dan lepas tu Nabi teruslah buat tawaf haji, sa'i haji, umrah dan sebagainya. Dan Nabi duduk di Mina, okey, dan Nabi lontar bila masuk waktu zuhur. Sebelum sembahyang zuhur Nabi lontar. That's why kalau kita tengok, kita belajar buat haji ni, masyayikh kita, guru-guru lama kita, orang lama kita, dia tak suka kita lontar sebelum zuhur. Kalau dulu lama-lama ni Pak Kiai ke Habib kalau you lontar sebelum zuhur, dia suruh you bayar dam atau pergi buat balik. Pasal Nabi lontar lepas zuhur, tapi sebelum sembahyang zuhur kan, matahari dah dah tergelincir kan, dia pergi. Tapi keadaan itu tak mengizinkan. Hari ni 3 juta orang pergi. Ya, betul. Jadi kita terpaksa ada pandangan-pandangan yang lemah tapi kita ambil. Jadi itulah bila Nabi SAW balik akhir Zulhijjah tu, next year tahun baru. Actually yang start tahun baru ni Sayyidina Umar Khattab zaman dia. Okey. Jadi sikit semangatlah cerita Zulhijjah. Masya-Allah. Dan terdapat juga peristiwa sedih umat Islam bila Sayyidina Umar Khattab mati syahid. Jadi yang assassinate dia tu adalah seorang bernama Abu Lu'lu' Fairuz Al-Majusi. Dan dia tahu Sayyidina Umar Khattab ni orangnya tinggi besar. Kalau kita ikut description tu maybe 2 meter. At least dia boleh pegang kuda dia naik, kaki dia mesti jejak tanah tu. Hebat tak? Kuat orang dia, very strong. Bukan pasal kita ni lembik nak main bola pun tak darat. Sikit dia demam, contohlah cerita. Tapi sahabat ni dia kuat-kuat. Memang fit lah. Dia warrior. Lain. Sayyidina Hamzah, pakcik Nabi SAW, umur sama dengan Nabi SAW, pergi berburu, bukan buru kambing ke buru rusa, buru singa. Dia balik bawa singa dipikul. Hebat tak hebat? Subhanallah. Ini semua orang dulu warrior. Jadi beliau Abu Lu'lu' faham kalau nak habiskan Umar Khattab tak boleh gantung tikaman, tak boleh. Kena letak racun. Dia make sure racun tu masuk kat dalam badan, dah jalan itu dia. So after 3 days, bukan on the spot pun pasal kuat. Sempat bagi wasiat dan sebagainya, sempat tahu siapa akan ganti dia, sempat bagi pandangan dan sebagainya lah. Ini perkara-perkara yang berlaku bulan Zulhijjah lah. Dan juga peristiwa Nabi Ibrahim AS nak sembelih Nabi Ismail AS. Itu semua peristiwa yang berlaku bulan Zulhijjah. Banyak hari ni saya dapat timba ilmu dari Alhamdulillah. Sama-sama kita share kan. Jadi insyaAllah saya rasa Persatuan Jamiah dengan platform Jamiah ni insyaAllah saya dapat share lebih banyak lah. Dan dengan tujuan supaya kita pun ada bagian untuk nak bawa orang ni cinta Nabi SAW, cinta sejarah Nabi SAW kan. InsyaAllah. Pelan-pelan lah insyaAllah. Saya ada 2 kawan baik kat sini Masya Allah yang boleh bantu saya kan. Kita ramai yang sedang berada di Tanah Suci sekarang. Betul. Ni. Jadi kita doakan mereka semua selamat insya-Allah. Kita doakan dunia ni aman, tidak ganggu orang-orang yang
menjejaskan orang tengah nak buat haji lah. Baik Ustaz, dalam banyak-banyak hal yang tadi Ustaz dah perkatakan, ada satu hal yang saya nak congkil sikit lah daripada Ustaz. Amalan-amalan baik sepanjang Zulhijjah ni. Misal puasa. Puasa 1 hari ke atau 9 hari ke atau macam mana Ustaz ni puasa sunat? Okey. Okey, pertama-tama sekali, kita santai no problem. Okey, pertama-tama sekali tidak ada satu bulan yang boleh menyamai bulan Ramadan melainkan bulan Zulhijjah. That's why Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Layal ni malam, ashr 10. Jadi ada ulama mengatakan 10 malam tu 10 malam terakhir Ramadan. Tapi majoriti ulama mengatakan tidak, 10 malam awal bulan Zulhijjah. Jadi basically Nabi SAW galakkan beramal soleh, jangan buat maksiat, beramal soleh. Apa amal soleh? Anything amal soleh. Itu maknanya kan. Dan ada yang kata Nabi SAW puasa 1 sampai 9. Dan dibuktikan bersama Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, mungkin dia tak nampak. Ini kita kena belajar. Kadang-kadang macam kita puasa, let's say kalau macam kita let's say Haji Khairul, you keluar rumah. Hari itu hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat you kerja, betul? You keluar rumah hari Senin, you puasa sunat. You keluar, your wife kat rumah. Dia tak tahu pun you puasa. Betul? Pasal dia tak nampak. Betul. Unless you balik awal, you buka dengan dia, you sudah prepare, mungkin dia tahulah. Tapi you busy, hari Senin, you selalu sampai malam. Kerja, meeting, contohnya lah, ada macam-macam task nak buat. Jadi you buka pun senap-senap you buka seorang. Pasal dah jadi kebiasaan. But your wife tak tahu. That's why banyak orang keliru bila Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata dia tak nampak Nabi SAW puasa. But sahabat-sahabat nampak. Macam saya kat rumah, you tak tahu. Betul tak? Tapi kita nampak you puasa. Macam itulah maksudnya senario dia. Jadi that's why Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia memang tak pernah lepas. Kalau dia tak pergi haji, maknanya dia akan puasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Abdullah bin Umar, anak sebagai Sayyidina Umar Khattab. Dia orang yang terkenal akan buat apa sih Nabi SAW buat. Walaupun di jalan dekat Mekah tu kali, Fathu Mekah tu, dia masuk Mekah tu, di jalan, dia nampak Nabi SAW, dia nampak tempat tu, dia tunduk. Kenapa kamu tunduk? Tak ada apa-apa. Ini tempat dulu ada dahan. Bila Nabi SAW naik unta, Nabi tunduk. Walaupun tak lagi, aku tunduk sekarang pasal Nabi tunduk. Nabi berhenti kat sini. Aku berhenti pasal apa? Nabi buang qadha hajat kat sini. Walaupun tak ada lagi, tapi aku berhenti pasal Nabi SAW buat. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar punya style, metodologi dia. Biasanya Imam Syafi'i paling kuat ambil Abdullah bin Umar juga. Contoh dalam fatwa-fatwa dia. Jadi bermakna siapa yang mampu basically 1 sampai 9 puasa lah, tak ada paksaan. Lebih-lebih lagi orang yang qada puasa perempuan. Kalau dia mampu, dia ada qada puasa, insya-Allah sunat pun ada ulama kata boleh dapat. Kita hidupkan sembahyang tahajud, baca Quran, sedekah, rapatkan silaturahmi. Adik-adik kita ada isu sikit, message sikit tak apa. Dia tak nak jawab tak apa. Kita orang ada agama ni, kita faham, kita message dia. Dia tak mau jawab, okey. Kita buat. Kawan-kawan kita mungkin ada problem sikit kita hidupkan rapat silaturahim. Allah beri berkat pada umur kita, insya-Allah, rezeki kita. Itu maknanya benda baik kita buat, hidupkan. Apa saja, tak ada spesifik. Kalau orang tanya, apa spesifik? Surah apa nak baca dalam Zulhijjah? Zikir apa nak baca? Saya tak ada jawapan dia. Pada saya, Allah salih buat. We don't strict ourselves. Nak baca Yasin, silakan. Saya Yasin berat, saya hafal surah Ikhlas. Saya baca banyak boleh. Silakan. Sebagai amal salih, umum. Itu maknanya lah. Kan? Jadi siapa mampu puasa, puasa. Tak boleh puasa tiap-tiap hari, ambil 1 hari je. 9 Zulhijjah. Fadilat orang puasa hari Arafah ni akan dikafarahkan, diampunkan dosanya 2 tahun. Tahun sebelum satu, tahun sesudah setahun. Ada 2 tahun. Kelebihan dia ambil. Kita manusia takkan tak ada dosa. Manusia kan, macam Allah bersih hati kita berdosa, kembali kita suci. Ini benda yang baiklah. Dan siapa tak mampu Senin Khamis boleh, 1 hari pun boleh. Tak mampu juga, tak apa-apa pun. Buat amal lain, sedekah ke apa. Kurban, cik. Itu maknanya. Alhamdulillah. Yang penting kita buat ni amalan. Betul. Kita hari Arafah kita ada sentuh sikit, haji tadi panjang lebar. Saya rasa
tak lengkap kalau kita tak sentuh sikit tentang Kurban lah. ibadah kurban ya. Yes. Jadi signifikan ibadah kurban kita dah selalu dengar jugalah. Tapi Ustaz mungkin ada penekanan-penekanan yang dapat kita Saya pelajari. ringkaskan sebab saya cerita pasal kurban berhari-hari dekat masjid. Beberapa kali session saya terangkan pasal itu membabit hukum. Ya. Hukum sembelih, hukum binatang korban, sejarahnya apa kan. Okey, jadi korban ni bermaksud ialah mendekatkan diri kepada Allah. Okey, jadi maknanya bila kita buat korban kerana Allah dan ibadat, dia akan dapat kita dengan hubungan kita dengan Allah SWT. Hubungan dengan Allah Ta'ala. Di Mekah kita sebut nama Mina tadi kan. Apa makna Mina? Mina ni maknanya tempat tumpah. Macam contoh mim mani yumna, air mani yang ditumpahkan. Jadi Mina tempat tumpah. Tumpah apa? Tumpah darah. Sebab Mina tu tempat orang buat korban. Jatuh darah kat situ, sebab tu namanya Mina. Tempat jatuhnya darah. Okay, itu namanya Mina. Okay. Jadi maknanya korban ni siapa yang mampu silakan. Sebab dia satu ibadah korban dan benda yang terbaik ialah bila kita buat korban, jangan lupa pada saya lah, amalan pribadi saya, mak bapak saya. Kita buat korban, kita sayang mak bapak kita, kita niatkan, ya Allah, ini daripada aku, ya Allah, untukmu, ya Allah, terima daripada aku dan sampaikanlah pahalanya untuk kedua ibu bapaku yang telah kembali ke rahmatullah atau masih hidup. Yang nak kembali ke Allah, kita buat macam itu. InsyaAllah, itu tak ada khilaf boleh. Sebab Nabi SAW sembelih 2 korban. Yang pertama, Nabi niat, ya Allah, terima daripada Muhammad untuk keluarga Muhammad. Satu. Yang kedua, ya Allah, terima daripada Muhammad untuk umat Muhammad. So, umat Nabi Muhammad SAW ni ada yang masih hidup, ada yang meninggal. Ada yang bakal mati. Kan? Itu maksudnya. Jadi, Nabi yang sampaikan ganjaran pahala itu untuk mereka. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi korban sangat baiklah dan saya tak sentuh hukum banyaklah. Masa ini bukan bab masalah hukum. Bab nazar ke bab apa itu saya tak sentuh. Tapi yang penting korban mesti binatang yang sempurna. Kalau binatang jatuh, lompat, patah kaki, boleh sembelih buat makan halal tapi tak boleh buat korban. Okey, ini sikit sebanyaklah. Jadi siapa mampu silakan. Ini syiar Islam. Kita juga ambil kesempatan ucapkan terima kasih kepada sahibul korban ya. Ashabul korban ya, insya-Allah. Berkorban ya. Semoga Allah terima ibadah mereka. Semoga berkat rezeki insya-Allah. Amin insya-Allah. Ya, dan juga seluruh Singapura ni ya di masjid insya-Allah. kita. Betul. Sebagai makmur, saya sangat bersukacita bila saya tengok masyarakat saya lah. Singapura ni mudah-mudahan Allah berkahilah. Yang Islam ke yang bukan Islam semua dapat rahmat daripada Allah. Kita cinta negara kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan orang Islam dan orang bukan Islam pun ada kebaikan dia juga. Kalau ada apa-apa di luar mesti rilis Singapura sampai dulu. Betul. Alhamdulillah, syukur. Ini mudah-mudahan Allah berkati kita. Amin. Dan Allah berikan kemakmuran, berikan ekonomi yang mantap insya-Allah berterusan. Allah pelihara. Dan kita berterusan, bila kita senang, kita dapat buat amal yang baik, hidup harmoni semua agama. InsyaAllah. Amin. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih. Sama. Terima kasih kepada Saya pun terima kasih semua sama-sama dengan saya. Sama-sama kasih lah kita dalam bulan Zulhijjah ni. Teruskan beramal insya-Allah. InsyaAllah. Jadi selamat hari raya saya ucapkan kepada semua. Dan mungkin ada apa-apa yang akhir kata dari pihak Ustaz Jasan untuk acara. Akhir kata daripada saya bersyukur pada Allah, saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat, kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya, share the same fikrah dengan saya. Kita dekat Jamiah ni, kita nak buat kebaikan untuk umat Islam. Jamiah sebagai platform dia. Dan saya minta orang kat luar sana sokonglah Jamiah. Sokonglah Jamiah sebab kita nak buat benda yang baik-baik. Jamiah yang dahulu sangat-sangat luar biasa dan kita nak teruskan lagi. InsyaAllah. Kita berbaikkan semua orang. Kita satu model Islam Muslim yang cemerlang. Bila orang kata umat Islam Singapura the best Muslim in the world. InsyaAllah yang mudah-mudahan Allah redha dengan kita lah. Dan Allah pelihara Persatuan Jamiah dan semua umat Islam kat Singapura ni insya-Allah. Jadi inisiatif kita dari masa ke semasa insya-Allah ya. Kita adakan sesi-sesi perkongsian, perbincangan secara santai. Ini bagus Ustaz. Santai-santai kita dapat ilmu. Betul. Yes, insya-Allah. Dan banyak lagi topik-topik lain lah insya-Allah. Saya sebenarnya
Mata saya menghadap lampu jadi berlari mata saya. Abang Ustaz. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Jadi bagi saya dan rakan-rakan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.